Tak itulah orang awak ndak. Minta kopi setengahnya, tambah lo air, tambah lo kopi, tambah lo air dia tak itu saya taruh panjang wak macam dia nya. Orang awak kau kan yo cadia tempi nak dia teh, tak kurang nak dia luar. Aku pengalaman ambo tentang orang awak nan santiang majawek kato. Patangku ambo bakal liang sumbar gelis. Barangke dari Padang, lewat bebas. Nampak di tepi jalan tu banyak orang maju mengkuang. Tu mbak berhenti. Mbak calik bengkuang orang rencana ke membeli kau. Tu mbak tanya ke nyo. Do, bako putih-putih amba saya bengkuang kau do. Tu je jawab duduk tu. Oi, nak baca koran ayuang. Tsunami ketibo. Jadi nak awak saja nak pucek tu. Bengkuang satu le pucek. Sudah tu tak dalam bokok tinggi. Cari di pasar teh tu orang menjual badak. Badak aku ketik-ketik saja. Tu mbak tanya, oh biai, kacik-kacik mek badak aku biai. Jawabnya, kacik-kacik orang go. Amu hati no go lawi kadang ranang ino. Sudah tu tak dalam bokok kumbuah. Cari orang jual kalamai ku hitam senampak. Tu mbak tanya, oh tek, bapa kau hitam kalamai tek? Kalau kunyang si amai nama ayuang je. Tarikh lo kelengkah. Jadi orang Makalamang tu yang bertanya, oh tek, abah aku je batu panggang lamang tek. Kau je peralon lakeknya yuang je. Tarikh lo keselok. Ada orang menjual jawi ku kurih rancang halus nampaknya. Kak, kau jawi kat kuruh maka nak nyurat nagiang nah. Aku ni jepih untuk kau kerupuk. Tanduk panjang untuk sikit buat. Aci gaca untuk kau pupuk. Tak jual je jawi ku jadi. Itulah kelebihan orang awak nah. Pandai mana. Iya. Orang awak kan ada pepatah juga, Lis. Di ma bumi dipijak, di sinan tanah di kaplang. Di ma trotoar tampak, di sinan galai di kambang.